Salam sejahtera, saya Changana, Pegawai Penguatkuasa SW Corp Putrajaya. Hari ini sedang berlangsung Perintah Khidmat Masyarakat Siri ke-7 di 7 negeri yang menerima Akta 672. Di persiaran perdana Putrajaya, antara aktiviti yang dijalankan di sini adalah pembersihan jalan, pembersihan longkang dan pembersihan tandas awam. Kami SW Corp melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat Siri yang ke-7 yang melibatkan 105 pesalah yang telah pun dijatuhkan hukum oleh pihak mahkamah sebelum ini. Daripada 105 pesalah yang akan menjalani Perintah Khidmat Masyarakat serentak di 7 buah negeri, 59 merupakan OKS pertama kali melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat, manakala 46 adalah individu-individu yang pernah melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat sebelum ini. Mereka ini perlu menggenapkan jumlah jam yang telah pun dijatuhkan oleh pihak mahkamah. Sehingga semalam sebanyak 4,693 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan oleh SW Corp Ketua Pesalah-Pesalah yang melibatkan 3,468 adalah warga tempatan dan selebihnya 26.1% ataupun 1,225 adalah warga asing, di mana kesalahan membuang sampah-sampah kecil di bawah Akta 672. Yang paling penting sekali, tujuan kami bukanlah untuk menghukum, untuk mengaibkan. Itu bukan matlamat kami. Matlamat kami, Perintah Khidmat Masyarakat adalah sebahagian daripada tujuan kesedaran. Prinsipnya ialah tangan yang mengotorkan dan tangan itulah yang akan membersihkan.